benda sebegitu tak akan berlaku kepada aset emas. Bukan semua nilai kekayaan kita ni kita bekukan dalam bentuk grade emas. Itu salah, tak ada ilmu, tak boleh. Hakikatnya duit kegunaan harian, simpanan untuk dana kecemasan. Walaupun kita buat simpanan emas, tetap kita kena ada simpanan dalam bentuk tunai 2-3 bulan gaji. Terbaik 12 bulan gaji. Selebihnya kita bekukan dalam bentuk grade emas, dalam bentuk aset. Kalau kita terus nak beli tanah, rumah, pastinya memerlukan modal yang besar, beratus ribu. Tapi benda sebegitu tak akan berlaku kepada aset emas. Aset emas ni kita boleh mula dengan modal yang kecil, serendah 100 sahaja. Simpan dalam akaun kita sendiri. Sebab tu bawah bimbingan saya, pelajar tak ada pendapatan tapi mampu buat simpanan emas. Kita mula dengan modal yang kecil, hanya serendah 100 melalui kaedah akaun Go Accumulation Program. Ada duit simpan, tak ada duit duduk diam-diam.